Hari ni bawa diorang pergi tengok rumah hantu apa? Drive-thru hantu. Kita tengok macam mana ni. On the way pergi ke Melaka. Saksikan tengok budak-budak ni. Nanti takut tak nak pergi drive-thru. Okey, perjalanan malam kita orang ni perjalanan malam, nampak jalan pun clear, tak ada banyak kereta. So bila nak pergi ke haunted house Alor Gajah ni akan melalui perjalanan selama 1 jam 45 minit lah, melalui highway Elite dan Plus. Ambil susu keluar. Okey guys, dah sampai. Okey, kalau macam ni sekarang kita dah masuk ke Bandar Alor Gajah dah sebenarnya ni. 4.1 kilometer. So nanti kita, bila nak pergi ke rumah haunted house, nampak perjalanan 6 minit lagi guys. Boleh kita nak sampai ke haunted house tu. Map ni dah menunjukkan 1 minit lagi nak sampai. Memang kawasan dia memang gelap. Memang menyeramkan lah. Okay, kita tengok itu dia. Plan dia memanglah nak pergi ke haunted house tu. Tapi sekali kita dah sampai, tengok tempat tu gelap je. Call rupanya dalam renovation lah guys. Jadi kita pergilah ke tempat lain, iaitu di Heritage Studio Malaysia Melaka. Inilah gambar-gambar kita orang berada di Heritage Studio Melaka. Masa ni ada promotion masuk RM10 seorang. So kita orang ada 8 orang, RM80 lah guys. Hihihi.